aku ni nak jadi ustazah macam tu kan. Alih-alih kau jadi penyanyi. Apa pesan arwah ayah dan ibu ketika melepaskan mama menjadi seorang penyanyi? My father, arwah bapa appreciate me beberapa bulan sebelum dia meninggal. Barulah dia dengar my album dan dia cakap, Kenapa dia tak dengar daripada mula? Adakah dia tidak merestui? dia tidak merestui. Dia tidak bagi. Arwah my mother is a singer. She was a singer. So my mother ni dia dengar cakap arwah bapa dah. Then arwah bapa dengar lagu mama dekat album Menghitung Hari. Dia cakap sedap suara anak bapa. And then I knew it. I knew that dia dah terima lah yang anak dia seorang penyanyi. Kenapa agaknya, mungkin kalau dapat dikongsikan, kenapa agaknya dia tidak merestui? Arwah bapa ni seorang yang berdisiplin tentang agama. Cukup time kalau masuk waktu tak semayang memang kena. Kalau buka puasa, minum air, semayang maghrib dulu. Kalau tidak, kau dengan pinggan-pinggan kau terbang. He's very garang. And tak pernah pun mama berkecil hati dengan arwah bapa, because apa yang arwah bapa ajar kita orang berdisiplin. Walaupun mama nyanyi kat kelab ke, tak pernah mama minum minuman keras ataupun isap rokok ke apa, because that's way bagus the way he brought us up. Mama dulu masa masuk lawan mengaji dulu kan, masa kecil tu selalu dapat first, bawa balik dapat kain, dapat rihal, dapat Quran. Bapa kata nak aku nak jadi ustazah macam tu kan. Alih kau jadi penyanyi, tak kemarah orang tua tu. Audio Plus.